anda ada masalah batu empedu and then sekarang ni tengah tunggu turn untuk operation, buang batu empedu tu. So mesti anda rasa tak selesa, betul tak? Ada rasa sakit, rasa tak best. So dekat sini Sarah nak share satu vitamin yang anda boleh ikhtiar untuk ambil untuk kurangkan rasa sakit and then elakkan daripada batu empedu tu jadi lagi besar. So kalau anda nak tahu, sila follow dan komen batu empedu. Vitamin apa yang Sarah cakap tu? Okay, sebenarnya anda boleh ambil omega 3. Sebab omega 3 ni sebenarnya bersifat anti radang. So maksud dia apa? Bila omega 3 ni bersifat anti radang, dia bantu menyejukkan and kurangkan bengkak lagi-lagi dekat laluan empedu tu, yang mana batu empedu tu sumbat. And then dia akan bantu untuk kurangkan kadar kolesterol juga. Sebab bila kolesterol banyak, itu yang menjadi dia terkumpul and terjadinya batu. So kita tak nak yang tu kan. So kalau anda berikhtiarlah untuk dapatkan omega 3 ni untuk masalah empedu anda, okay, anda boleh komen batu empedu atau inbox and DM je Sarah. Okay.